Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan. So macam mana hari pertama pakai sistem YC? Saya tengah take a break sekejap sebab yalah, saya tengah apa, orang yang tahu-tahulah saya tengah banyak membaca buku. Bila itu hari saya cakap saya tengah baca buku, dah banyak lah walanon yang bawa keluar gua. Dia kata, baca buku. Orang baca buku elok lah. Yang saya tahu geng-geng walanon 20 sen ni tak membaca. So bila tak membaca itu yang dia orang jadi macam tu lah, saya ingat. Bila orang baca buku dia belekeh pula dah. Itulah geng walanon, tuan-tuan. So saya I'm taking a break sekejap daripada baca buku ni. So saya ada beberapa hari lagi sebelum saya punya peperiksaan. Kan saya ambil syariah tu, undang-undang syariah dan undang-undang antarabangsa. So memang saya membaca lah pada walanon 20 sen yang ngutuk-ngutuk orang baca tu kan. Dia orang yang tak suka membaca walanon yang otak di buku lali tu, dia memang suka ngutuk orang baca sebab dia ingat semua orang sama level dengan dia. Tak apalah, kita biarkan je lah dia. Okay, saya nak buat live sementara saya taking a break ni, untuk tanya tuan-tuan macam mana hari pertama kita round 95 turun 6 sen ni. So okay, terima kasih. Okay, round 55 sen dia orang baca kat muka, tak tahulah dia baca apa, entah buku apa dia tak baca, saya ingat. Pasal apa ni, ada dah 20 sen masuk. Ni lah. So saya pun bila saya jarang buat live ni sebab saya sibuk sikit kan. Geng-geng walanon 20 sen ni mungkin dia susah cari makan lah kot, tak ada job ke apa kan. Every time saya buat live, ingat tak kan dia dapat 20 sen satu komen. Kan dia kat MPs. Kalau satu hari tu dalam 200 komen dapat RM20 lah. Tu malam saya belanja. Tapi bila saya jarang buat live, saya ingat walanon 20 sen ni dia tak ada job kot. Mula dah start buat video. Dia start buat video. Video tak salah saya rate satu video RM2.5 ke berapa ringgit, saya tak tahulah. Dia tanya sikit dia walanon satu video yang tak budak-budak ni buat ni kan. Kalau video dia rate dia tinggi sikit, berapa ringgit dah. Kalau komen kat MP 20 sen, pujian Noor Ibrahim 25 sen, tak salah saya. Tengok, aduh, macam-macam korang ni buat duit. Kadang-kadang ada juga dekat saya punya TikTok dengan dekat saya punya Facebook kan. Yang komen tu masuk kan. Bila kadang-kadang saya pergi jugalah dekat dia punya profile tu, baru adalah 5 friend, ada yang kosong friend. Kalau TikTok tu 0 like, maksudnya akaun tu baru buka ataupun fake account ke, saya tak tahulah. Mungkin menggali geng-geng walanon, geng-geng dia orang ni kan. Mungkin kamu tak tahulah, mungkin tak ada kerja kan, tak ada job ke, tak ada apa kan, baru nak daftar akaun, nak claim 20 sen, nak buat duit. Masalahnya kamu ni buat duit at my expense, kamu tahu. Kamu komen dekat situ dapat claim 20 sen. Tapi tak apalah, saya sedekah je lah, amal jariah. Tapi kalau saya tak buat live tu, kamu pergilah cari rezeki, buatlah cari rezeki lain daripada kamu komen claim 20 sen and my expense. Aduh, saya tak kisah sangat. Sebab saya dah biasa kepada pemain-pemain media sosial yang baru ni. Mungkinlah dia orang orang kata tak biasa bila nak kena bila kena orang kata walanon ni masuk. So walanon ni dia kadang telinga nipis. Dia bantai orang sedap je, tapi bila kita orang kritik dia balik, terus dia koyak rabak, guling-guling. Macam saya ni kulit dah tebal, dah beberapa tahun dah. Sebab itu kalau kamu nak claim 20 sen tu, saya tak kisahlah, itu rezeki. Saya belanja kenduri. Okey. Tuan-tuan, 20 sen. Subsidi itulah. Lepas tu walanon cepat koyak. Lepas tu dia keep main ni tau. Dia buat video. Ini saya nak cakap sikit. Ni si walanon ni, dia buat video tau. Dia kata, apalah susah sangat ni nak pakai IC ni, mana ada warga asing. Gigih betul dia buat video. Warga asing check lah apa. Lepas tu dia mainkan balik video yang saya cakap 2 bulan lepas tu, sebelum dia buat sistem itu.
Kamu buat video untuk cakap bahawa sekarang ni kita dah ada sistem, tak payah bagi cek pada warga asing. Tapi video kamu itu yang kamu buat 2 bulan lepas saya cakap itu, masa itu saya cakap tu kamu tak buat sistem lagi. Lepas kamu buat sistem, baru kamu mainkan balik video tu Yang 2 bulan lepas saya cakap tu sebelum kamu buat sistem. Inilah dia level IQ Walanon 20 sen ni tuan-tuan. Masa saya tegur masa itu bila Anwar Ibrahim umumkan nak bagi 6 sen dengan pakai IC. Lepas itu mekanisme apa pun tak tahu, mekanisme apa pun tak bagi tahu. Time tu bila saya cakap pakai sistem apa ni, sama ada kita nak pergi tunjuk IC dekat warga asing ke, ataupun siapa yang dapat kontrak pergi buat sistem ini. Kan saya tegur tu 2 bulan lepas. Lepas tu Walanon 20 sen ni semua masuk gua sebab tak ada jawapan. Lepas tunggu, barulah buat sistem. Bila dia buat sistem, dia pergi main dengan pula. Barulah korang keluar 2 gua kan. Dapatlah RM2.50 satu video. Itulah level otak dia buku lali Walanon 20 sen ni lah. Lepas tu geng-geng dia je lah percaya ni seronok. Lepas tu bila hari ni sistem jam, kamu masuk gua balik kan. Pagi tadi saya ada nampak satu video. Orang tu isi isi pakai nak test lah isi dia. Saya belum pergi lagi sebab minyak kereta saya masih ada. Isi-isi lepas itu tiba-tiba sistem down. Saya dah agak dah. Bila sistem down terus kena bayar RM2.60. Lepas itu tiba-tiba bila sistem down memang kita kena bayar harga yang dia naikkan RM2.60 lah. Sebab itu saya nak tanya kerajaan ni, kamu ni turunkan 6 sen ke naikkan RM2.60 sen? Sebab dekat petrol pump sekarang ni tulis RM2.60 sen. Pakai kamu punya yang sistem IC lah apa ke benda tu dapat RM1.99 sen. Tapi ada limit pula tu 300 liter. Dan kalau sistem down, auto dia jadi RM2.60 sen. Lepas itu ada pula dah apa ni kejap. Nanti saya kena sambil-sambil kita bincang ni petang-petang ni tuan-tuan. Sekejap. Tengok lampu ni. Sekejap. Okay. Lepas tu kalau sistem down. Tuan-tuan saya nak adjust. Okay. Kalau sistem down, dia auto pergi RM2.60 sen. So kita kena bayar. Itu yang orang tu pagi-pagi tadi dia marah tu. Yang lalu dekat saya punya dekat saya punya Facebook tu. Memanglah dia naik angin. Dia pagi-pagi nak pergi isi minyak. Lepas tu pakai IC. Lepas tu sistem down. Lepas tu kena bayar RM2.60 sen. Lepas tu ada pula lah apa ni Walanon 20 sen ni kan. Komen konon dalam bahasa Inggeris lah. Have you tried going to the counter? Use TNG wallet. Use wallet. Apa ni kata? Pakai go to the counter lah. Kena try tu dululah sebelum ini cancel kononnya dekat pump itu. Kalau kamu cakap macam itu, nombor satu, you cannot differentiate between the forest and the tree. Sebenarnya siapa yang cakap ini? That's not the issue. That's not the problem. Saya dah cakap. Problem dia, masalah dia penggunaan warga asing. Yang kamu nak tambah menyusahkan rakyat untuk membeli petrol ni buat apa? Itu dia punya isu dia. Tak kira lah kepada Walanon yang kata tak apalah senang aja gosok ini terus ada ni boleh lah pakai. Siapa nak pakai, siapa nak buat, itu tak kisah. Kita sebagai tugas kerajaan, saya dulu dalam kerajaan lama, tugas kerajaan adalah untuk memudahkan rakyat, menyenangkan hidup rakyat, memudahkan rakyat untuk menjalani kehidupan. Bukan nak menyusahkan rakyat walaupun sedikit. Kalau kamu sebagai kerajaan dapat gaji puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu, if you can just make life easier or better for everyone, sikit pun tak apalah. Faham tak? Daripada kamu menyusahkan rakyat, sedikit sebanyak menyusah. Itu bukan yang sepatutnya kerajaan buat. Ini sebab warga asing punya pasal, kamu suruh berapa juta orang ini lah kena bawa IC lah. Kalau sistem down, kamu suruh dia pergi, why not pergi ke counter? Why not pergi pakai touch and go? Why not pergi ini? Kalau macam itu, baik kamu cakap, kalau sistem down, pergi cari stesen minyak dekat sebelah tu, boleh pakai ke tidak?
Pakailah otak sikit. Kamu faham tak? The point of the matter is that kalau kamu nak orang kata buat penyasaran subsidi atau problem dia sebab warga asing ini yang kamu kata tadi yang terluluk kata 900,000 warga asing ini. Lepas tu Saifuddin Nasution pula kata 25% daripada petrol kita dibeli oleh warga asing. 25% tu daripada 1.4 bilion liter iaitu 350 juta liter ini. So problem is warga asing. Maka kuat kuasa lah warga asing itu. Kenapa pula orang kita pula dah kena bawa IC, lepas tu kena deal dengan sistem down pula dah. Ini baru first day, belum hari raya, belum cuti sekolah. Kamu bayang hari raya cuti sekolah, dah orang itu kena bawa. Ada pula yang kata tadi, tak apa kalau ini mungkin chip tu rosak, bawa rubber je pergi ni kepala otak. Ini mentaliti Malanon yang saya nak cakap ni. Apa benda korang ni? Dah lah pakai video lama aku sebelum korang buat sistem. Konon nak kritik saya lah. Nak kata, apa Hisham Jalil ni mana ada tunjuk warga asing. Sekarang kita dah ada sistem lah. Tak payah tunjuk warga asing. Aku punya video tu sebelum kau buat sistem 2 bulan lepas. Aku tegur. Sama ada kau pakai sistem ke nak bagi kontrak kau orang buat sistem. Atau pakai manual kena tunjuk warga asing. Dua-dua tu idea bodoh. 2 bulan lepas. Kau diam masuk gua. Lepas 2 bulan lepas tu, lepas kau buat sistem, baru aku tunjuk balik video yang aku tanya pasal sistem itu. Inilah kepala korang ini. Kalau nak buat video RM2.5, buatlah cerdik sikit. Kalau tidak, orang kata apa benda korang ini. Sebab itu orang marah. Kalau isu dia warga asing buat penguatkuasaan, sampai sekarang baru pula kata, kita akan mengambil tindakan buat penguatkuasaan di sempadan. Supaya warga asing ini tidak boleh beli RON 95. Sekarang ni penguatkuasaan akan diambil supaya mereka selepas ini buat beli RON 97. Habis itu selama ni kau buat apa? Sebab itu saya nak tanya kepada kerajaan, kepada ni menteri-menteri ni. Habis itu selama ni kau buat apa? Tingkatlah penguasaan kepada yang sempadan ini. Kamu kata sekarang ini kena beli RON 97. Daripada dulu pun sebenarnya warga asing tak boleh beli RON 95. Dia kena beli RON 97. Tapi korang pula cakap, Menteri Saifuddin pula cakap, kau kata 25% ni dipakai, subsidi kita dipakai, petrol kita dipakai oleh warga asing. Apa benda korang buat sebelum ini? So tingkat penguatkuasaan dekat situ. Kalau di sempadan tu, macam saya dah cakap, sempadan ambil penguatkuasaan sempadan. Bukannya kita dah buat IC ni, lepas tu baru nak buat benda itu. Patutnya kau buat benda itu dulu. Kalau 25%, 350 million, 350 juta liter sebulan ini warga asing ni yang curi subsidi kita. 25% orang curi subsidi kita. Ambil tindakan pada dia dululah. Buat apa nak suruh kita pula pakai IC terhege-hege. Lepas tu tukar chip. Chip tak boleh pakai, bawa rubber pula dah. Kalau lepas itu tak boleh pakai kat terminal. Why don't you pergi dekat ini, pakailah pakcik berjanggut tu, suruh kau pergi dekat pump pula dah. Dan lepas tu tadi aku tengok ada satu video tadi. Korang kata tak ada warga asing kerja kat pump station kan? Tadi ada satu video lalu dekat YouTube tu, dekat Facebook aku, ada warga asing. Orang itu, dia memang saja, dia bukan saja, dia dekat pump station dia tu, tak semua ada dekat terminal tu yang boleh read tau. Dia kata, tak semua ada. So ada setengah station, kalau dia kena pergi dekat dalam kaunter tu. Dan dalam video YouTube tu, alamak tak ada pula saya copy, tapi pergi carilah. Dia bagi IC dia pada siapa yang jaga dekat kaunter tu, warga asing. Pergi cari. So pakcik mana yang cakap itu tak adalah warga asing, pakailah sistem. Dah lah pakai video aku yang sebelum kau buat sistem tu. Untuk konon-kononnya nak cakap tak adalah ini sekarang tak ada warga asing, pakai video 2 bulan lepas yang kau masuk gua tu, yang masa itu sistem tak siap lagi ataupun tak buat langsung. Lepas tu sekarang ada pula lah keluar dalam YouTube. Orang lah, saya tak save pula video tu. Dia memang dia buat video tu. Ada orang itu pergi check, memang betul warga asing yang tukang masukkan dekat kaunter tu untuk dia. Faham tak? So this is why. Sebab itu dua-dua ni saya cakap, dua-dua ni ada bodoh.
Sama ada manual, suruh warga asing pergi check dekat kaunter, ataupun kita kena beratur dekat situ, kadang-kadang sistem down lah, sistem tak down lah, apa benda lah ini. Sebab you're not solving the problem. Sebab sekarang ini, kamu kata tadi ada seorang pengarah jabatan ini, mungkin dia ikut arahan menteri ke buat tingkatkan penguasaan di sempadan supaya kereta-kereta daripada Singapura ni tak beli kita punya RON 95. Itu yang patutnya kamu buat all along daripada dulu lagi. That's it. Kalau 25% of kita punya petrol ini dipakai oleh warga asing, apa ke benda yang kita buat selama ini? Ini yang menjadi masalah. Itu selesaikan itu dulu. Sebab itu kepala otak geng-geng walanon, menteri-menteri dia ini, dia tak nampak the big picture. Apa benda dia punya problem pun tak nampak. Tiba-tiba nak pakai IC je lah. Kenapa ikut negara sebelah? Aduh, lepas tu menyusahkan orang. Lepas tu pagi tadi menggigil takut sistem down. Rupa-rupanya memang sistem down pun. Bila orang marah, dia suruh pergi counter pakai Touch and Go lah. Takkan tak ada e-wallet, takkan tak ada app settle lah. Kau ingat semua orang ada ke app tu? Baik kamu cakap, pergilah cari petrol yang tak sistem down. Dah kita pula tak pasal-pasal nak pergi ni pula. The issue is that you should make life better ataupun easier for everyone. Bukan make life difficult for everyone just because engkau tak apa ni, orang kata nak turun 6 sen tapi naikkan RM2.60. Lepas itu penguatkuasaan untuk orang-orang warga asing yang pakai petrol subsidi ini orang kata masih in progress lah, in the process lah, ataupun makin masih lemah lah. Penguatkuasaan itu yang menjadi orang kata yang sepatutnya dibuat dulu, bukan menyusahkan rakyat macam ni. Lepas tu penguatkuasaan sama atau tidak saya tak tahu di sempadan. Kalau tengok di sempadan, harga di Singapura berapa? RM3 lebih lah 1 liter untuk dia punya minyak lah. So kalau dia beli RM2.60 pun itu lebih murah, lebih rendah. So katakan sekarang dulu kalau dia pakai yang kuning punya tu nak isi RON 95, ada juga orang menegur-negur kan. Kata you're not supposed to pakai RON 95 ni, sebab ini untuk warga negara ni. Lepas tu itu yang bergaduh-gaduh dulu dekat stesen minyak. Tapi sekarang ini siapa nak menegur-negur lagi? Ada kau nak menegur-negur? Kita dah lah kena pakai IC. Dia tak payah pakai IC, tetapi yang dia beli RON 95 tu lebih murah daripada yang dia kena bayar dekat Singapura. So dia punya masalah tu menjadi lebih teruk daripada sebelum ini. So dah lah kita menyusahkan kita daripada sebelum ini. Lepas tu masalah kalau katakan dia nak beli, dulu ada orang tegur, sekarang orang pun malas nak tegur sebab orang lain pakai IC. Dia pun okey lah, tak apalah kau bayarlah RM2.60. Padahal pada dia RM2.60 tu lebih murah daripada apa yang dia perlu bayar di Singapura. So masalah kecurangan subsidi jadi lebih teruk, bukannya lebih orang kata tak teruk macam itu. So sebab dia boleh ambil dekat di situ, sebab kalau kamu kata penguatkuasaan, kamu nak taruh semua setiap pegawai KPDNKK dekat stesen minyak itu, barulah bila saya cakap kena ada penguatkuasaan dekat stesen minyak di sempadan, barulah pagi tadi ke semalam ada ini KPDNKK ke siapa ke apa benda ni daripada kementerian siapa ini cakap kita akan buat penguatkuasaan yang lebih orang kata kuat untuk memastikan tidak ada warga asing di sempadan beli minyak petrol. Kamu sepatutnya buat itu dulu. Daripada kamu nak menyusahkan rakyat ini, nak kena inilah, nak kena pakai pemadam pula dah. Setiap kali berapa kali tu kan. Bila IC kamu tu ini pakai la ilaha illallah. Inilah dia orang kata IQ kita punya pemimpin dalam kerajaan ini, menyusahkan hidup rakyat. Lepas itu nak patronize kita pula. Kalau tak ada ni pergi pakai ni, kalau tak ada ni pergi pakai situ, pergi pakai ni. That's not the point. Itu. Lepas tu tadi satu lagi Anthony Loke pula kata, dia kata 900,000 warga asing sekarang ni tak boleh beli RON 95 subsidi. Dan saya dah ulas tadi kemarin, Saifuddin Nasution kata yang tadilah saya cakap 25% daripada 1.4 bilion itu 350 juta. So sebab itu kita buat matematik.
Kalau Saifuddin cakap tu macam itu, 350 juta liter, Anthony Leok pula kata 900,000 warga asing ni, maka apa? Setiap seorang warga asing tu pakai apa? 388 liter sebulan seorang. Dia pakai apa? Maksudnya kamu apa ni? Kamu buat kira-kira katalah satu orang warga asing ni, setiap warga asing pakai satu kereta lah. 388 liter. Dia pergi mana ni? Cuba, sebab itulah saya nak cakap, matematik mana yang kamu ambil ni? Saifuddin dengan Anthony Low. Bila kamu main petik data macam ni, kamu tunjukkan 900,000 orang warga asing tu yang kamu kata ada lesen memandu itu, dia ada kereta ke tidak? Lepas tu dia aktif ke tidak? And mana kalau Saifuddin kata 350 juta liter itu atau 25% daripada 1.4 billion liter itu, ini mereka ini, kalau kamu dah tahu macam itu, ambil tindakan pada mereka inilah. Mereka ni pakai apa? RON 97 ke RON 95? Kalau dia pakai RON 97, so apa kejadahnya kamu tiba-tiba pergi highlight benda ini? Dekat situ. So kalau kecuriannya itu berlaku di sempadan, ambil tindakan di sempadan. So apa benda yang kamu nak cakap ni sebenarnya? So you yourself, Lok dengan Saifuddin, dua-dua orang ni pun macam confused. Apa benda kamu cakap pun kamu tak faham. Itu seolah-olah apa yang rakyat nampak ni. Tiba-tiba je, pakai IC lah. Semua orang rakyat kita pula pakai IC. Lepas itu bila sistem down, kamu pergi cakap, pakailah ini, pakailah itu, pergilah tengok pump station sebelah lah. Ini yang menjadi masalah lah. Padahal problem yang sebenarnya iaitu penggunaan yang kamu cakap itu konon-kononnya lah. Yang kamu konon-kononnya cakap itu nak pun kata sebagai alasan kamu nak buat semua ini. Kamu kata warga asing lah beli banyak ni sebenarnya. So sebab itu kita semua kena pakai IC. So kalau ikut daripada matematiknya, matematik kamu itu tak masuk akal. So sebab itu saya cakap tadi, kamu cakap je lah kamu nak naikkan harga minyak RM2.60. Lepas tu kamu bagi pengurangan 6 sen pada 199. Itu pun 199 tu tak tahu sampai bila boleh bertahan. Lepas ini apa? Kalau harga minyak dunia naik, kamu naikkan balik tu, kita kena bayar berapa pula ni? Itu yang menjadi isu. So sebenarnya kamu terus terang je lah. Jangan jadi macam dulu bila diesel itu yang kamu kata nelayan curi lah, sempadan inilah yang saya cakap beberapa tanker itu kan. Bila nombor tak masuk akal, orang nampak kamu ni cakap betul ke tidak, orang persoal gitu. So hilang kredibiliti kamu. Kali ni macam tu jugalah. Kamu nak cakap apa sebenarnya ini? So kita ni semua kena pakai IC sebab subsidi ni banyak sangat petrol ni warga asing pakai ke? Kamu tunjuk kat saya warga asing mana yang pakai banyak sangat petrol ni. Saya tengok warga asing ni kamu kata expat. Okey, expat mana yang pakai banyak sangat petrol ini? Kalau mereka banyak sangat pakai expat kamu tag lah dia punya ni. Kamu buat satu sistem untuk supaya mereka ini nak pergi beli petrol ke apa ke benda ke, mereka yang kena pakai RON 97 instead RON 95. Buatlah sistem untuk mereka. Apa kejadah pula kita ni pula dah kena bawa rubber lah dekat ni. Kalau sistem down, kena pergi kaunter tunjuk kepada pekerja kaunter tu, entah warga asing ke apa. Tadi kalau dalam video tu saya rasa pekerja asing lah tu, orang tu kata pekerja asing lah. Itu kan macam mana. So sebab itulah saya cakap menteri yang menyusahkan rakyat ini apa benda lah dia ni buat. Okey tuan-tuan, lagi ada apa soalan nak tanya saya? Sementara kita tunggu maghrib ni tuan-tuan. Lagi lepas tu ada pula budak-budak kerajaan ni lah yang kata penjimatan RM2.60. So penjimatan 55 sen atau 61 sen, bukan 6 sen dah, bukan 6 sen 61 sen pula dah. So sebab itu saya cakap sebelum ni, bila kamu nak compare penjimatan, dia kena compare sebelum dan selepas. Iaitu sebelum ini kita bayar berapa? Sebelum ni kita bayar RM2.05. Sekarang kita bayar, kamu kata RM1.99 tapi ada had. So sebelum dan selepas 6 sen sampai had 300 liter itu. Kamu tak boleh compare, kamu kata RM1.99 dengan RM2.60. Itu compare selepas dan selepas.
Selepas apa benda sistem ini RM1.99, lepas tu kamu sendiri yang naikkan RM2.60. So mana dalam dunia ni secara logik compare selepas dan selepas? Kamu kira sebelum dan selepas lah. Apa benefit kepada rakyat before and after sistem kamu ini? Sebelum ini kita bayar RM2.05 bukan RM2.60. Lepas tu jadi RM1.99 tetapi dengan pelbagai syarat dan dengan ada kota pula tu 300 liter. So 300 liter tu aja penjimatan 6 sen sebelum dan selepas. 6 sen kali 300 ialah RM18. La ilaha illallah. Takkanlah saya nak mengajar kamu-kamu Madanon 20 sen. Sebab itu saya cakap, kamu-kamu Madanon 20 sen yang buat video RM2.50 ni, rajin-rajinlah membaca. Ini matematik level SRP tau. Siapa yang tak tahu SRP tu apa? Kalau zaman saya dulu ambil SRP lah. Ini bukan SRP ni. Ini darjah 6 punya matematik. So kamu otak letak di mana? Ini basic matematik. Aduh, takkan ini pun nak kena ajar. Ilaha illallah. Tahu tak? So dia bukan ini penjimatan itu. Lepas tu kamu tahu tak? Kalau kamu pakai kata 300 liter itu dan kata kamu terlebih pakai 10% aja. 10% aja terlebih pakai, iaitu 330 liter. Kata kamu isi, lepas itu bulan itu kamu terlebih pakai by 10% aja. By 30 more liter je. Kamu punya penjimatan RM18 tu hilang, habis. Sebab apa? Dia 30 liter yang lebih daripada 300 liter itu. 30 liter kamu kali dengan berapa? 55 sen atau 60 sen tu. Dah berapa? Dah RM18. Sebab lepas 300 liter kamu kena bayar RM2.06. Itu tak campur yang sistem down ni. So kamu kira balik kan. Kalau kamu pakai lebih 10% je 300 liter tu, habis kamu punya penjimatan RM18 itu. Lepas tu kamu kena bayar RM2.60. Samalah kamu macam warga-warga asing katakan tak ada penguasaan tu kan. Dia pun curi-curi isi RON95. Ada yang kita pun dah malas nak kisah dah sebab kita semua kena pakai IC lah apa ke benda kan. Dulu kalau ini kita marah jugalah. Sekarang macam mana? Lebih orang kata lebih teruk keadaan itu jadi. Ini yang menjadi masalah. Inilah penyelesaian yang menerukkan keadaan dan lebih menyusahkan rakyat berbanding memudahkan rakyat dan membaikkan keadaan. So bila kita nak buat sesuatu dasar, saya nak cakap sikit pada menteri-menteri ni, dia sepatutnya menyenangkan hidup orang, bukan menyenangkan hidup kamu. Dia menyenangkan hidup rakyat. Sebab itu dasar itu penting, kena fikir panjang sikit. Ini kamu tak fikir panjang. Lepas tu kamu main buat aja. Lepas tu sistem ini mungkin tak fully tested ke apa, ada jam lah sana sini. Lepas tu kamu umum itu hari 2 bulan lepas. Lepas tu tiba-tiba roll out sistem macam ini. Lepas tu jam ke apa, kamu menggelabah sekarang inilah. Okey, lagi 20 sen ni dah masuk. Walaupun 20 sen bagilah dia sikit kerja sikit sebab Okey. Lepas tu ada ni Walanon 20 sen dia komen, kalau nampak saya isi petrol subsidi ambilkan video. Apa salahnya saya isi petrol subsidi? Saya rakyat Malaysia. Yang kamu yang kamu dengki sangat tu apa pasal? Saya nak memudahkan orang supaya orang kata kamu tak menyusahkan rakyat. Ini kamu yang menyusahkan rakyat. Kena pergi pakai IC bila sistem down kena bayar RM2.60 lah. Orang-orang macam kamu ini yang sepatutnya saya cakap pergi pergi macam Anwar Ibrahim cakap, pergi kursus balik. Dah tak nak bagi kita pula dah isi petrol. Kalau saya pergi isi tu kamu nak cakap apa? Kamu nak saya suruh bayar RON97. Sebab apa? Kamu nak protect apa? Kamu nak protect warga asing pula dah. Ini warga asing yang kamu cakap ini. Warga asing sekarang, dulu kita tegur-tegur juga bila diisu RON95. Sekarang ini, bila dah semua orang dah kena pakai IC, warga asing tak pakai IC. Bila ada warga asing pula dah, sekarang ni mungkin lebih mudah untuk isi RON95 berbanding sebelumnya. So sebab itu kita nak tanya, kamu nak protect siapa sebelum ni? Inilah dia Madanon 20 sen ni.
kepala kamu orang ini semua letak dekat buku lali, yang mana yang kamu nak perjuangkan atau kamu nak memudahkan hidup, ataupun yang mana nak menyusahkan, itu pun kamu tak boleh nak beza. Kamu tak gerti look at apa ni orang kata problem dengan solution itu. Orang suruh selesaikan masalah lain, kamu pergi cerita benda lain. Okey. Lagi panas soalan non petani memanglah. Mereka ni warga asing lah untung betul. Lagi tuan-tuan, koyak kau bagi solution. Saya dah bagi solution. Ini seorang lagi. Ini yang 20% ke apa ni kan. Nombor satu, sebelum saya cakap pasal solution ini, saya pembangkang. It's not my job to bagi solution. Kita perlu semak imbang. Yang dapat gaji 20,000, bukan 20,000, puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu tu orang kerajaan. Kamulah bagi solution. Kalau kita pembangkang rakyat biasa pula dah lah kita orang bayar gaji kamu, kita pula nak cari solution. Apa kejadahnya kamu ambil gaji 20,000, puluh-puluh ribu dengan ratus-ratus ribu ini? Apa benda pula kamu nak jadi menteri, lepas tu dapat escort, dapat ini semua benefit, kamu dapat duduk kuartus kerajaan lah apa, kalau kita orang yang kena cari solution. So sebab itu saya cakap, kamu ni otak letak dekat mana? Okay, tapi saya bagi juga solution. Solution saya dah cakap banyak kali. Nombor satu, ambil tindakan penguatkuasaan kepada yang kamu cakap mencuri petrol di sempadan itu. Buat itu dulu. Lepas figure itu turun daripada yang Saifuddin Nasution cakap 25% kan. Ini aku nak bagi tahu sikit kau, budak-budak Walanon yang kepala dekat buku lali ataupun tak ada otak langsung ni, tak pergi sekolah. Nak tanya sangat solution kan? Dah berapa kali aku bagi solution. Solution dia, ambil tindakan penguatkuasaan kepada yang kamu orang sendiri cakap yang curi petrol kat sempadan itu. Yang 25% itu. Yang 350 juta liter sebulan itu. Ambil penguatkuasaan dekat situ sebelum kau menyusahkan rakyat. Kau faham tak 20%? Bila kau dah ambil, bila figure tu dah turun, 25% ni dah down, berapa persen sebab penguatkuasaan, barulah okey, kita nak buat benda lain pula. Boleh tak menyusahkan rakyat sikit? Boleh. Ini kalau kamu buat macam ni, kamu menyusahkan rakyat, tapi penguatkuasaan tak payah buat lah sebab orang lain semua dah pakai IC. Itu pun menyusahkan rakyat, tak apa. So apa benda kamu dekat kementerian Saifuddin Nasution ke Anthony Loke ke buat? Ini yang menjadi masalah. Itu solution. Kalau saya dalam kerajaan, saya tak menyusahkan rakyat dulu. Dulu saya dalam kerajaan, macam mana? Kita seboleh-bolehnya nak menyenangkan rakyat. Itu. Kita bagi apa ni macam-macam bantuan dulu. Ada aku nak suruh kau pakai benda ni, kalau sistem down pergi blame rakyat pula dah. Kalau ada kemalangan apa benda lori ke, tiba-tiba kematian itu disebabkan oleh tercampak sebab tak pakai apa ni baby seat, itu pula difokuskan. Kita tak cakap macam itu. Sebab itu saya cakap, kamu orang ini solution dia itu. Dan kalau ada di sempadan ini kereta-kereta Singapura ini, apa solution dia? Kan saya dah bagi tahu, kamu bawa keluar gua ke? Pakailah itu plate number punya detection system itu. Kita boleh detect dekat situ. Dan petrol-petrol station ni pun, dia pun tahu mana satu kereta luar, mana satu kereta Thailand, mana satu kereta Singapura. Kamu ada pekerja-pekerja kat situ. Dengan ada CCTV, dengan plate detection. Kalau saya pergi dekat shopping mall ni pun, dia dah ada plate detection. Pakai plate detection. Kalau dia nak menipu, pakai plate lain ke apa. Kalau katakan dia orang ini terlampau gigih istiqomah nak menipu lah, nak beli petrol pergi tukar plate pula dah. Kamu tangkaplah orang itu. Bukan kita tak boleh link dengan JPJ system, plate sekian-sekian ini, kereta warna ini, kereta jenis ini. Ada nombor gambar itu sekian-sekian ini, dia penipu, pagilah tangkap orang itu. Sekurang-kurangnya kita menyusahkan lagi mereka ini yang orang mencuri petrol di sempadan ini untuk mencuri petrol. Faham tak? Daripada kamu menyusahkan seluruh rakyat Malaysia. Itu tak cerita pasal hari raya, hari cuti sekolah, sistem down lagi. So pakailah otak sikit. Itu yang saya nak cakap. Sebab itu, bila saya gelak pada kamu, maksudnya kamu ni tak mikir panjang. Gaji puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu, tak sakit lah Walanon tu. Walanon tu dia dapat 20% je, dia cari makan. Macam inilah bila dia komen dekat saya punya live ni kan, cut and paste 200 kali, 100 kali, dapatlah RM20 malam ni, saya tahu. Ini saya nak cakap pada menteri-menteri ni, yang dapat gaji puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu ni. Otak pun tak pakai. Okey, lagi. Itulah apa saya nak cakap. So ini mungkin mekanisme nak naikkan minyak kepada RM2.6 lah kot.
ketirisan di sempadan, di laut. Yang di laut yang dulu ingat tak? Apa yang terpaling terpaling bijak dalam PH tu, Rafizi cakap, dia kata bila saya soal pasal diesel tu, dia kata di sempadan berapa ini, lepas tu ada orang daripada pejabat Perdana Menteri, saya tak ingat pegawai khas ke setiausaha politik, Anwar Ibrahim, yang kata berapa bilion liter lah apa benda. Lepas tu bila kita kira berapa banyak tanker tu kan, yang ini logik ke? Dekat sempadan kita ni, tanker. Lepas tu ada orang kata, pakai kontainer, pakai tanker. Bila pakai tanker laut pula dah. Saya kata berapa tanker laut? Kalau berapa puluh tanker dekat sempadan tu beratur, saya kata, untuk seludup diesel. Lepas tu dengan tanker kontainer, tanker di laut itu. Apa benda penguasaan, apa benda kamu buat? Maksudnya apa? Ini kamu nak menyusahkan rakyat. So that penguasaan ni, menteri-menteri ni, apa benda kamu buat dengan kementerian kamu? So, adakah kamu tak buat kerja? Kalau kamu tak buat kerja, kamu nak menyusahkan orang lain. Itu tak sepatutnya. Sepatutnya dia terbalik. Kamu buat kerja dulu. Ambil penguasaan dulu. Lepas itu baru kamu decide, okay, kalau kita dah buat penguasaan, angka itu turun macam mana? Tanker-tanker seludup ini kita dah ni juga buatlah innovative solution untuk mencegah penyeludupan, mencegah kecurian yang kamu kata 25% itu, barulah kamu menyusahkan rakyat. Ini tak pasal-pasal je, semua orang kena pakai sistem down, lepas tu kena pergi counter. Lepas itu apa kamu nak buat sekarang ini? Lepas tu naikkan harga RM2.60, tak tahu bertahan banyak mana. Itu yang kamu buat. Ini yang saya kata, kamu ni tak pakai otak. Macam mana? Okey. Lagi? Okey, ini lagi seorang 20 sen masuk. Dia kata susah ke? Dia bukan pasal susah tak susah. Pasal dia kamu mencari penyelesaian, kamu add dia yang kata menambah pula satu lagi step untuk rakyat, padahal kamu boleh yang kata mencari penyelesaian ke atas problem itu sendiri. Itu pasal saya cakap, geng-geng ini dia tak nampak the big picture atau apa benda problem dia sebenar. Kalau problem dia warga asing curi petrol, menyelesaikan masalah itu dulu. Walaupun sedikit kamu nak kamu kata senang aja, kata pakai IC lah, pakai apa senang-senang itu kan. Buat apalah kamu nak menyusahkan orang, padahal kamu boleh buat something else yang mana kamu menyelesaikan masalah itu from dia punya root cause. Root cause dia warga asing curi petrol subsidi. Yang kamu nak pergi menyusahkan rakyat walaupun sedikit tu buat apa? Itu kita tak nampak lagi dia punya komplikasi-komplikasi lain. Memang ada target dah ini RM2 apa ni. Lagi. Itulah. Okey. Sekarang pukul 7 tuan-tuan. Okey, lepas saya nak sambung sambung study saya. Bengap, betul lah. Lagi apa kita nak cerita? Lama tak live, itulah lah. Sekarang ni RM3 penuh tangki. Aduh. Lepas tu tadi pasal statement Anthony Loh yang orang wartawan tanya dia lagi tadi, sebab dia kata pasal child seat tu. Itulah saya cakap Anthony Loh, kamu ni kadang-kadang macam mana kamu jadi menteri pun saya tak tahulah. Sebab itulah kita cakap kamu ni menteri cak ayam. Dulu dia orang ni, terutama menteri-menteri orang-orang DAP ni, kita ingat dia pandai sangat. Bila jadi menteri nampak menyerlah dia punya. Inilah orang-orang yang banyak geng-geng menjilat. Saya tak malah cakap siapa yang jilat. Dia ni nak jilat sangat orang-orang DAP ni, konon-konon dia pandai. Rupanya DAP bila menteri macam ni ceritanya. So, bila ada satu kemalangan macam tu, kamu fokus kepada macam mana root cause ataupun sebab utama kemalangan itu berlaku. Lori itu kamu cakap, brake dia fail. Lepas tu pemandu itu lompat, lepas tu dia rempuh kereta itu. Fokus on that first. Macam mana benda ni boleh berlaku. Tiba-tiba pula kamu pergi sentuh pasal bayi itu telah meninggal sebab dia tercampak. Sebabnya adalah dia tak pakai child seat. Itu pula yang kamu fokus, itu Anthony Loh. So kamu nak buat the focus itu should be on lori itu. Sebab banyak dah kejadian berlaku, Anthony. Kejadian berlaku, brake failure bus lah, lori lah, apalah.
Lepas tu kamu cakap, tak kisah apa ni orang kata, saya sebagai menteri memang apa ni, apa banyak orang kecam apa-apa yang menteri buat semua dikecam. Tak macam tu, Anthony. Orang kecam kritik kamu sebab statement kamu itu statement yang rakyat nampak sama ada bodoh ataupun pelik, tahu tak? Itu. Sebab kalau kamu buat statement bijak, orang tak adalah nak kecam kamu ini. Ada je dulu zaman saya dalam kerajaan, ada juga, memang ada. Menteri kena kecam, menteri kena puji. Kalau kamu buat benda yang bagus, rakyat puji. Kalau kamu buat benda yang bodoh, memanglah rakyat kecam. Bukan hari-hari rakyat mengecam kamu, tak pasal-pasal, tidak. Tapi statement kamu itu hari, memang statement yang tak bijak. Orang cerita pasal lori, lepas tu keluarga ini baru anak dia meninggal dunia. Kamu pula seolah-olah macam kamu nak cakap apa, anak dia ni mati sebab salah dia sendiri, sebab dia ni tak pakai child seat, macam itu. Anak dia baru mati, Anthony Loke. Tahu tak? Kamu pula nak cakap, sebabnya bayi ni tercampak. Sebab dia tercampak, sebab tak pakai child seat. Baru je kejadian tu berlaku. Kalau kamu nak sebut, nak push sangat polisi untuk pakai child seat ni, boleh. But bukan time dia masa semalam itu. Semalam tu fokus lah kenapa kejadian ni berulang-ulang berlaku. Sebab Anthony, kalau kata kejadian ni berulang, lori tu tak ada break lah, tak ada berapa banyak kali jadi, orang itu pakai child seat ke, car seat ke, pakai apa ke benda jadah pun, kalau dirempuh lori dengan dirempuh bas macam itu, mati orang. Tahu tak Anthony Loke? Kau pakailah kepala otak sikit. Aduh, macam mana jadi menteri dia ni? Dia belajar kat mana dia ni dulu? Teruk betul lah. Buat apa kita bayar dia ni gaji puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu pun saya tak faham lah. Kalau macam ni level standard menteri bagi jawapan dan pemikiran. Itu hari dulu dah lah dia cakap apa? Pasal orang soal pasal Puspakom yang 3 syarikat tu, dia kata tak ada syarikat yang apa berpengalaman dalam industri pemeriksaan kenderaan. Macam mana ni? Aduh. Lagi tuan-tuan, saya malas nak cakap dengan menteri-menteri tak habis sekolah ni, kenapa saya tak tahulah. Mungkin dia habis sekolah, tapi cara dia cakap itu macam dia tak pergi sekolah atau tak habis sekolah. Lepas tu dia cuba cakap pada budak-budak dia buat video pun sama juga macam orang tak pergi sekolah. Lepas tu konon-kononnya nak kritik saya, padahal pasal sistem itu, dia pergi buat video kritik saya yang saya cakap sebelum dia buat sistem. Lepas dia buat sistem, dia kata sekarang kita dah ada sistem lah, tak tunjuk pun pada warga asing. Kau cakap sekarang, padahal video tu 2 bulan lepas sebelum kau buat sistem. So malulah sikit kalau nak spin pun. Itu nombor 1. Lepas itu ada je video tadi yang orang tak ada certain petrol station yang tak ada sistem dekat pump itu, pergi check pula dalam kaunter, dia kena tunjuk IC dia dekat warga asing. Apa kau cakap ni? Aduh. Okey. Lagi menteri apa lagi? Lepas itu lepas tu geng-geng dia orang ni kan. Dia kata janganlah maki, pakai jaga adab. Saya nak tanya kau orang yang geng-geng wadanon ni, kau ada tak masa geng-geng kau orang jadi pembangkang dulu? Ke kau orang bawa keluar gua? Masa kau orang dah jadi pembangkang dulu, geng-geng PH, geng-geng PKR, geng-geng amanah ni, apa perkataan yang kamu ucap pada kerajaan? Saya dalam kerajaan dulu, saya ingat 10, 20, 100 kali ganda lebih teruk engkau panggil orang-orang dalam kerajaan ni, menteri-menteri, Perdana Menteri. Dulu yang pergi bakar terbalikkan kereta polis tu siapa? Kamu orang lah juga. Sekarang ni bila rakyat marah-marah kamu, pakai perkataan kata bodoh lah apa benda kamu ini. Kamu tengok balik video kamu punya idola Tuan Anwar Ibrahim. Apa perkataan-perkataan yang dipakai untuk ini daripada tahun 20 tahun lepas. Macam-macam dia panggil. Kepada ni pemerintah itulah, inilah, itulah, macam-macam nama dia panggil orang. So bila aku panggil Anwar Ibrahim kamu pun, kamu suruh aku panggil dia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pirah mabuk. Kamu tanya Anwar Ibrahim, apa yang dia panggil Perdana Menteri atau pemimpin-pemimpin kerajaan yang lepas? So kamu nak sound aku supaya jangan panggil Anwar Ibrahim kamu. Tak payahlah. Kau pergi balik video Anwar Ibrahim yang dipanggil orang lepas apa. Kamu nak suruh aku panggil Anwar Ibrahim Datuk Seri Yang Amat Berhormat. Kamu nak jilat, kamu jilat lah. Aku bukan menjilat.
Kamu nak jilat jadi baruah DAP, jadi baruah Anwar Ibrahim, itu kamu punya pasal. Tapi jangan hate orang lain jadi baruah. Itu aku nak cakap. Okey, lagi tuan-tuan. Ini yang dalam-dalam ni amdap mantap pun saya nak cakap sikit ni kan. Ini kamu sekarang dah jadi pengkhianat. Dah lah jadi pengkhianat. Itu hari pasal URA pun kamu diam kan. Sekarang ni pasal RON 95 ni. Apa benda kamu punya position on that? So dah lah jadi pengkhianat perjuangan orang-orang Melayu dan pengkhianat perjuangan asal UMNO. Sekarang ni kamu menjilat je lah. Menjilat je lah DAP buat apa. Menjilat je Anwar Ibrahim buat apa. So last kamu ni lah jadi pengkhianat perjuangan orang Melayu yang akan orang kata menyebabkan DAP lebih berkuasa di negara ini. So kalau kamu nak menjilat, kamu menjilat, tapi jangan suruh orang lain mengikut kamu jadi baruah dan menjadi penjilat. Itu yang saya nak cakap. Lagi ini lagi 20 sen ni. Ini tuan-tuan masuk dia nak ini kad MP dapat 20 sen. Kad MP dapat 20 sen. Okey. Kampung Sungai Baru saya dah cakap. Okey tuan-tuan, maghrib pukul berapa? Malam ni? Okey. 440,000. 40, itulah sekejap je kita buat live. Dah 440,000 tuan-tuan. Masa ada 4,700 live. Okey lah. Saya biasalah. Saya kalau boleh memang saya nak cakap cerita pasal dasar. Cerita pasal ini sebab saya dulu salah seorang daripada pembuat dasar masa ni. Maghrib 7.10. Okey lah tuan-tuan. Dan azan ni nanti saya cerita lagi lah tuan-tuan. Nanti if I take a break from my study ni. Nanti ni. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Terima kasih.